السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan setiap apa yang diperbuat pada hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah menjadi seperti yang melupakan Allah, lalu menjadikan mereka lupa untuk beramal bagi diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Wahai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambut hari raya yang diberkati Allah, bersempena dengan menunaikan ibadah puasa daripada rukun Islam, bertujuan ibadah kepada Allah dan mentarbiah diri dengan sifat taqwa, dengan niat yang ikhlas kepadanya sahaja. Di samping perjalanan hidup kita sehingga kita meninggal dunia kerana kembali kepada Allah yang menjadikan seluruh alam, termasuk diri kita, dengan menyatakan syukur kepadanya sehingga mendapat keridhaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu main-main sahaja? Dan ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk kepada seluruh alam, membawa ajaran Islam yang sempurna bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar serta menjadi teladan dalam beramal sepanjang hayatnya. Bersamanya juga terdapat janji keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam masa yang sama, terdapat amaran kepada mereka yang menolaknya bahawa mereka akan menerima kecelakaan di dunia dan azab neraka di akhirat. Ibadah puasa melatih diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah dengan sepenuhnya sehingga mencapai sifat taqwa yang menentukan harga diri dan martabat manusia di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu asalnya daripada seorang lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan segala urusan kamu. Al-Quran pula dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang mempunyai sifat taqwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan hidup di dunia, kita diuji dengan gangguan syaitan yang diisytiharkan menjadi musuh Allah dan musuh kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang diberitahu kepada kita dan diberi amalan supaya tidak terpengaruh dengan tipu daya dan godaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah mentakdirkan berlakunya dua peristiwa besar pada bulan Ramadan, iaitu menghadapi bala tentera syaitan yang besar cabarannya dalam peperangan Badar Kubra yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, dan peperangan Ahzab pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Dua peperangan ini menjadi ujian besar kepada umat Islam pada zaman awalnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua peperangan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar ketika kamu dipandang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu menyatakan syukur kepadanya. Firman Allah, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan apabila orang-orang beriman melihat bala tentera Ahzab, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya, dan benar-benar berlaku, dan tidaklah memberi apa-apa tambahan kepada mereka melainkan iman yang lebih kuat dan Islam yang lebih kukuh. Pada setiap takbir raya kita menyebut وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, dan Allah mengalahkan tentera Ahzab dengan keseksaannya. Musyrikin dan Yahudi ialah dua kumpulan yang paling kuat dan keras menentang Islam dan penganutnya. Permusuhan terhadap Islam berpanjangan sehingga pada zaman ini. Peperangan Badar melibatkan musyrikin bangsa Arab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala peperangan Ahzab pula melibatkan tentera campuran Yahudi, ahli kitab yang mengenali Rasulullah bersama kumpulan musyrikin Arab dan orang-orang munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam adalah petunjuk Allah yang kekal selama-lamanya. Puasa Ramadan mengajar kita supaya beramal dengan Islam, bersyukur atas kurniaan Allah yang memberi hidayah kepada kita menjadi orang-orang Islam yang beristiqamah kepada ajarannya. Dengan itu, kita dapat kekal dalam Islam sehingga akhir hayat, serta bersabar menghadapi ujian kehidupan yang penuh dengan godaan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalan yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nescaya kamu berpecah belah atau berciciran keluar daripada jalan yang betul. Begitulah Allah memerintahkan kamu supaya sentiasa bertakwa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini dengan menggaris di atas tanah satu yang betul lurus dan menggariskan cabang-cabang yang banyak di sebelah garisan yang betul. Baginda menegaskan bahawa di setiap cabang itu terdapat syaitan yang menggoda dan menipu manusia supaya mengikutinya, menunjukkan bahawa peristiwa Badar dan Ahzab berterusan sehingga kini. Cara dan pendekatannya mengikut keadaan masa dan tempat. Pada zaman kini bukan sahaja menggunakan senjata di medan perang, ditambah pula dengan senjata serangan riayah, pemikiran dan kefahaman yang salah dan sesat, khususnya melalui media baharu yang dibaca dan dilihat melalui internet dan telefon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran melalui sabdanya, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tabi'u fi amri al-'ammah. Akan datang melanda manusia bertahun-tahun yang banyak, berlaku penipuan dan godaan, sehingga pembohong dianggap benar dan orang yang dianggap benar dan orang yang benar dianggap bohong. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang amanah. Orang yang bergelar Ruwaybidah banyak bercakap. Apabila bertanya siapakah Ruwaybidah itu, sabdanya orang yang sangat jahil dan bodoh bercakap besar berkenaan agama dan urusan umat. Kita menyaksikan kini banyak kenyataan dibuat oleh orang yang jahil agama dan buta ilmu Al-Quran. Mereka menulis dan membuat kenyataan menggunakan akal semata-mata. Inilah hikmah kita mengulangi doa yang ditunjuk oleh Allah dan dibaca pada setiap rakaat salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Engkau sahaja kami mengabdikan diri dan memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang betul, jalan yang Engkau kurniakan nikmat, bukan jalan mereka yang paling dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat dan iman yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kematian dalam iman sahaja yang diredai oleh Allah sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kami dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan yang dianjurkan dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dalam kalangan kalian sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu, hendaklah lahir di dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia. Sama ada mereka yang ditimpa gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran dan wabak penyakit, juga terhadap umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas seperti yang berlaku di Palestin, Iraq, Syria dan sebagainya. Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia yang dihadapi itu. Muslimin dan muslimat sekalian, pada hari yang mulia dan penuh berkat ini, marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui pelbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui ucapan selawat dan salam sebagaimana mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkan selawat dan salam ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم قو عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح سلطاننا وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.